dan mereka berbangga dengan bangunan paling tinggi. Hidup berbangga-bangga. Wa tafakhurun bainakum. Berbangga-bangga. Allah kata berbangga-bangga. Bangunan paling tinggi sekarang Burj Khalifah. Malaysia jangan main-main. Nombor 2, Shanghai Tower, dan ini data lama. Sekarang di Jeddah sedang dibina bangunan lebih tinggi. Mamlakah Burj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini perkara-perkara yang luar biasa yang telah berlaku. Apakah petanda? A'udzu minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatun dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsum fil amwali wal aulad. Ketahuilah hanya saja dunia ini, kehidupan dunia ini main-main, laibun, main-main. Wa lahwun, borak senda. Wa zinatun, perhiasan. Wa tafakhurun, berbangga-bangga. Wa tafakhurun bainakum, dan berbangga-bangga di kalangan kamu. Wa takatsum fil amwali wal aulad, dan berbangga dengan banyaknya harta dan anak pinak. Kama sali wasin ajabal kufaru nabatuhu samajahi tafatarah musfarra. Seperti hujan yang turun, lalu penanam menanam tumbuh-tumbuhan, tumbuhan pun tumbuh dengan subur, dan penanamnya sangat kagum dengan tumbuhan yang begitu subur. Samajahi tafatarah musfarra, tapi tumbuhan tu yang hijau tadi beransur-ansur menjadi kuning dan hancur. Thumma yakunu khutama, kemudian berterbangan ke udara menjadi debu. Wa fil akhirati azabun syadid, di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan di sana juga ada maghfirah dari Allah. Ada ridwan, ada keridhaan Allah di sana. Ada nikmat Allah di sana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia ialah kesenangan yang menipu. Hidup di dunia ialah main-main. Bekerja main-main. Belajar main-main. Main pun main-main. Dan kecuali mereka yang Allah nyatakan dalam surah Al-Anfal. Yang tidak rugi ialah mereka yang beriman, beramal soleh, dan berpesan-pesan kepada kebenaran dan kebenaran dan yang hak. Main-main. Kita lihat betapa banyak masyarakat yang hilang pedoman, mereka hilang tujuan. Hidup ialah hedonism. Hidup sekali, kata mereka. Mari kita enjoy sepenuhnya. Beritahu dek, bukan sekali dek. 2 kali. Yang sekali mati. Mereka lupa kehidupan ialah main-main dan minum-minum yang haram dan yang halal. Semuanya terbuka. Sekiranya tidak ada panduan, tidak ada keimanan dan ketakwaan. Hidup ialah main-main. Kita lihat, bukan saja negara kita, barangkali ini gambar negara kita. Barangkali ini juga gambar negara kita. Tak kecuali juga di Al-Haramain. Tahun lepas kita lihat Jennifer Lopez yang terkenal dengan penyembah syaitan telah mula mengadakan nyanyian ataupun persembahannya di Jeddah. Melakukan persembahan bukan sahaja dia di kawasan yang jauhnya 80 km saja daripada Mekah. Seolah-olah mencabar kesucian umat Islam. Tetapi telah berlaku. Hidup main-main, hidup ialah apa yang Allah sebut tadi, ialah wa tafakhurun bainakum, berbangga-bangga di kalangan kamu. Yang paling banyak harta, yang paling tinggi bangunan, pasukan yang paling kuat, seolah-olah apa yang ada dalam World Cup kita, mereka ada ranking. Berbangga-bangga, berbanyak-banyak,
siapakah pasukan yang paling baik di dunia. Ini kehidupan dunia. Dan masing-masing ingin mendudukan tempat pertama, ranking pertama. Ini ranking sekarang. Dan siapakah yang paling kaya? Kita berbangga dengan harta benda dan nak pinak. Wa takasrum fil amwal wal aulad, dan berbanyak-banyak berbangga untuk berlumba-lumba mengumpul harta. Siapakah yang paling banyak? Dan ini ranking sekarang. Yang paling kaya adalah negara US. Yang kedua adalah China, India dan lain. Mereka berbangga-bangga untuk mempamerkan kekayaan masing-masing. Malaysia pun tidak kurang juga. Kita negara yang ketiga paling kaya di Asia Tenggara, alhamdulillah. Kita banyak harta hasil kita daripada petroleum, getah, timah dan sebagainya, termasuk emas. Tetapi rakyat barangkali sebahagiannya dapat menikmati apa yang kedudukan negara kita tempat ketiga dan sebahagiannya tidak. Apakah kekayaan ini dapat disebarkan semerata, adil dan saksama? Dan mereka berbangga dengan bangunan paling tinggi. Hidup berbangga-bangga. Watafakhurum bainakum. Berbangga-bangga. Allah kata berbangga-bangga. Bangunan paling tinggi sekarang Burj Khalifa. Malaysia jangan main-main. Nombor 2. Shanghai Tower, dan ini data lama. Sekarang di Jeddah sedang dibina bangunan lebih tinggi. Mamlakah Burj. Dan di Riyadh mereka sedang membina satu bangunan yang sangat tinggi. Belum masuk dalam data ini. Data ini saya ambil lama, 2024, tahun lepas. Dan sekarang data telah berubah. Masing-masing berbangga. Dan negara banyakkah yang paling banyak bangunan tinggi? Skyscrapers. Yang manakah paling banyak dunia? Saya ingat Eropah. Rupanya Malaysia tempat yang kedua, ketiga, keempat. Negara yang paling banyak bangunan tinggi, kita nombor 4 dunia. Jangan main-main. Yang pertama, yang paling banyak bangunan yang tinggi-tinggi, China. Betul. Kita pergi ke Beijing, kita tengok bangunan tinggi. US, kita lihat. Sejak satu kurun yang lepas, mereka membina bangunan tinggi. UAE, sekarang Dubai. Berlumba-lumba. Tuan-tuan yang sampai ke Dubai dapat melihat bangunan tinggi-tinggi. Dan Malaysia, tempat yang keempat. Jepun kalah pada Malaysia. Jepun tak berani bina bangunan tinggi sebab bimbang takut gempa bumi. Dan kita antara negara yang hebat. Watafakhurum bainakum. Watafakhurum bainakum. Kemudian, ketinggian ekonomi, tingginya bangunan, kaya negeri tidak menjamin akhlak. Kita lihat ini jenayah yang paling banyak di dunia. Tapi saya tak pasti apakah jenayah data ini diberikan secara benar ataupun ada bias sebab yang buat ini Eropah. Dia mengatakan bahawa 15 buah bandar yang paling banyak jenayah dunia. Dia letak Syria pertama, Damascus, Dimashq, Manila, Quezon, Dhaka, Kuala Lumpur nombor 5. Tadi kita dah nombor 4 di dunia, bangunan paling tinggi. Jenayah juga tinggi. Mari kita fikir, tuan-tuan. Malam ini tazkirah yang santai. Kita negara kaya, bangunan yang kedua tinggi di dunia. Skyscrapers yang keempat paling banyak di dunia. Dan kita juga bandar yang paling banyak jenayah. Sepatutnya setiap pembangunan diiringi dengan value manusia, dengan akhlak. Tetapi tidak. Tun Abdullah pernah berkata, Malaysia mempunyai first class infrastructure. Jalan raya kita satu masa dulu sangat cantik. Tetapi tak kelas mentality. Kita lihat Malaysia antara negara yang paling tinggi kemalangan jalan raya. Sedangkan tahun 80-an kita sudah ada lebuh raya yang licin, yang sangat selesa macam Amerika.
Dipuji oleh seluruh pelancong yang datang ke Malaysia. Lebuh Raya Malaysia sangat cantik. Tetapi sekarang masih berangkut beransur tidak cantik. Tetapi sayang yang indeks satu tidak selari dengan satu lagi. Yang baik sepatutnya lebih tinggi bersama dengan kemajuan. Tetapi dalam banyak hal kita bercanggah. Di Malaysia juga termasuk negara ke-6 yang bercakap paling kasar dalam IT. Yang paling kesat, kita dikesan paling kesat. Bila komen kesat, tak kenal pun siapa dia, Facebook siapa dia. Tapi bila komen tu memang macam gaduh lah. Ini dikeluarkan oleh Tuan Malaysia sendiri, data ini, diiktiraf. Kita negara yang banyak senyuman. Semua orang tahu, Malaysia negara yang baik. Tetapi awas, bukan di jalan raya. Bila jalan raya, dia bertukar menjadi makhluk lain. Tuan-tuan dapat saksikan, jangan salah banyak, salah sikit je. Kon je. Dia kejar sampai rumah. Itu Malaysia. Sebab negara kita panas agaknya. Makan banyak chili.